Ya, dia kena main kong kali kong, ucap tu, pupam, tarik sini, tarik situ. Tu. Saya pergi ITM, panggil dia selamat, minta saya ceramah. Tu. Saya pergi naik motor. Bila masuk dalam tu, sampai dalam, saya pun bercakap dengan pelajar tu. Apa hal ni? Ni ada ceramah. Ada seorang wakil rakyat ni 9, Datuk Hak, nak datang. Saya dah sampai dah ni. Last kali bila dia perasan apa tentang ini, saya lah. Datuk naik motor, kereta saya tinggal kat hotel, saya pinjam motor orang. Datuk naik motor, ya saya mana nak sangat mampu. Inilah. Oh, dia kata dia tepuk tangan. Lepas tu saya berucap. Oh, bersorak-sorak dia. Barulah betul. Tuan-tuan kena pandai berlakon dalam politik untuk memenangi undi. Ini 2 perkara akhir. Satu lagi. Di janda baik itu saya dah sound dah. Nak menang kita kena berpadu. Saya Menteri Besar saya Tun Mak Hassan, dia buat saya segala cara. Segala cara. Ni bukan perkara bohong. Membohongi fakta berdosa tu. Dalam kubur besok macam mana nak jawab? Nungkan Nangke tak pernah rest. Liverpool lawan Leeds United pun dia tak pernah tengok bola Nungkan Nangke. Tu. Saya berjumpa dia kata, Tok kena selesai. Cakap kena selesai. Jangan orang atas bagi syarat. Kita bagi syarat. Kena dengar tu. There must be two-way traffic. Ini kita ya dengan syarat-syarat Presiden UMNO buat macam ni kerja kuat. Kita sama-sama kerja kuat. Mau gabungan. Baru hebat. Saya sampai di Bagan Pinang 2 bulan. Saya bayar tempat duduk sini. Tan Sri Sa tak pernah tolong saya pun. Tak apa, dia bagus punya calon. Tak apalah, berkorbanlah kita. Sampai saya 2 bulan. Waktu 2 bulan tu 12 Syawal tu. Saya balik akhir semua tu. Dah hampir 20 Syawal. Biasanya bulan mengambang. Bila nak masuk 14 bulan tu bulan penuh. Dia pada 12 hari bulan tu saya di Bagan Pinang sampai daripada 2 bulan sampai 12 dalam tempoh 10 hari tak pernah saya tengok bulan mengambang sebelum pukul 12 di Port Dickson. Itu menunjukkan PAS akan kucundang, PAS akan dapat kita lawan dengan syarat UMNO bersatu. Akhirnya saya nak jawab Datuk Seri Presiden itu masa kerusu di janda baik. Dia cerita dalam ucapan 2 kali dia sebut. Bom meletup, bom tu. Tak tahu tanya Datuk Sahak. Bom meletup. Dulu betul. Kita masa tu Datuk Seri Presiden dia Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Maka dibuat kursus wajah Ketua-Ketua Pemuda yang pertama. Tak salah saya tahun 86. Betul tak Datuk Siti Sagung? 86. Waktu semua Ketua Pemuda Datuk Najib pun turun. Saya masih ingat malam tu kita tidur. Datuk Najib di situ sebelah kiri arwah Jamaluddin Bakar. Belah kanan Sulaiman Taha. Sekarang Datuk Sulaiman Taha. Sebelah tu saya. Kita pun tidur. Eloklah tidur. Belum tidur kita cerita lah. Cerita dongeng orang muda. Kita. Dalam pukul 3 lebih. Tiba-tiba meletup. Boom. Rasa bergegar lantai tu. Askar tu uji kita. Trainer tu dia lepasnya bom tu meletup. Ni Presiden UMNO menjerit kat saya. Apa nak buat? Cerita belum habis. Nanti sabar. Saya jawab tu dia. Datuk saya tak mesra tu. Tak ada apa. Tok, gabur telur you. Ini cerita tak bohongnya betul. Datuk Najib cakap, saya tanya, ada tak? Ada hak. You are okay. Sebab waktu tu dah saya baca, saya menjaga dan saya berdoa. Datuk Seri Presiden Datuk Najib satu hari akan jadi Perdana Menteri. Apa guna ada jadi Perdana Menteri telur? Tak ada. Hari ini dia berani sebab dia ada teruk. Dia berani lawan. Nanti ajak tuan-tuan tahu tak cerita Hang Jebat Angkasturi Cleopatra dengan Mark Anthony? Ni penutup. Datuk Timur saya habiskan cerita saya. Jebot. Tu cerita Laksmana Jebat, Laksmana Kasturi bertembung dengan Cleopatra, bertembung dengan Mark Anthony. Laksmana Hang Jebat memang terbilang yang seorang yang baran cepat naik angin. Tetapi dia Casanova sikit. Dia memuja perempuan.
Satu hari Laksmana Hang Jebat berlayar satu kapal dengan Hang Kasturi. Dia membawa Hang Kasturi sebab Hang Kasturi merupakan sahabat yang paling tak mau berkeras dengan Hang Jebat. Maka berlayarlah mereka ini. Akhirnya sampai ke Sungai Nil di Mesir. Jauh tu. Kalau ada penulis boleh bukukan cerita ni. Bila dia sampai di Sungai Nil, maka si Jebat nampak Cleopatra, gadis Nil yang paling cantik di dunia, Cleopatra. Oh, Jebat kata Kasturi, tengok. Cantik sungguh perempuan itu, adinaku Kasturi. Dia pun merapati. Bila dia sampai rapat dengan kuasa Allah, masa itu terpacul Mark Antony, panglima perang Rom, sahabat baik Julius Caesar dengan pakaian lengkap perangnya. Yakni, dia membawa tombak, membawa perisai dengan seluar perangnya macam seluar skirt. Mark Antony ini seorang yang cukup cantik rupa dia. Dia pun bila dia tengok Jebat pun sampai, dia pun merapati dirinya kepada Cleopatra. Jebat pun tersentak. Jebat fikir Mark Antony akan sentuh pipi Cleopatra. Tidak, di dekat saja. Waktu yang sama tangan kiri Cleopatra pergi ke seluar Mark Antony dipegangnya. Bila dah pegang tu, Cleopatra pun memusing kepalanya kepada Hang Jebat. Ia senyum. Hang Jebat beritahu Kasturi, adina ke Kasturi, kau tanya perempuan Mesir itu mengapa dia senyum. Aku tak tahu bahasa Arab, engkau tahu. Kasturi tahu bahasa Arab. Hang Kasturi pun pusing Cleopatra. Entah mana cerita berita. Dia cakap macam tu. Tahu. Cleopatra pusing, senyum jadi kepada dibisikkan ke telinga Hang Kasturi. Dia cakap tu. Tahu. Hang Jebat tak sabar di Kasturi. Apa dia cakap? Kasturi cakap, kekandaku Jebat. Gadis Mesir itu memberitahu apabila dia pegang telur si panglima perang Rom tu, dia kata benda tu kecil. Sebab tu dia senyum. Hang Jebat pengangguk kepada Kasturi. Hebat panglima perang Rom tu, adinaku Kasturi. Terus dia masuk ke kapal. Kasturi tak berani tanya. Masa dalam kapal tu Hang Kasturi bertanya kepada Hang Jebat balik. Kekandaku Jebat. Mengapa kekanda katakan panglima perang Rom itu hebat? Walhal si gadis Mesir tu kata benda tu kecil. Jebat ni kata, kau bodoh Kasturi. Kau tidak punya mata. Kau tidak mempunyai akal fikiran. Kasturi, bagaimana kekandaku Jebat? Kau tengok pakaian perang orang Rom tu. Dia senjatanya tombak dan perisai. Kau tengok tu. Kalau perisainya besar, tombaknya kecil. Kalau perisainya kecil, maknanya tombaknya besar dan panjang. Sebab itu dia kata Mark Antony itu, sebab itu Cleopatra senyum. Dia dah tahu dah Mark Antony ni hebat. Hebat macam saya lah tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.